Salam sejahtera, info sukan, DYAM Tunku Ismail, TMJ, menyela sikap sesetengah pihak yang hanya pandai menuding jari apabila gagal dalam industri bola sepak, sedangkan Johor Darul Takzim kekal menjadi satu-satunya wakil kelab Malaysia yang konsisten, menyuap mata untuk menyumbang ranking Malaysia di pentas Asia, daripada 40.039 mata AFC Malaysia, sebanyak 28.01 mata, kira-kira 70% adalah hasil usaha keras kelab JDT. Tanpa sumbangan ini, kelab lain mungkin hanya mampu bermimpi untuk merasa slot automatik ke ACLE atau ACL2. Selain itu, baginda dengan tegas menyatakan bahawa pasukan lain yang dapat beraksi di Asia sebenarnya pergi atas tiket JDT, kerana usaha kelab Harimau Selatan itulah yang mengekalkan kuota slot automatik negara. Apapun kita mengharapkan siapa saja pasukan yang mengiringi pasukan JDT di pentas Asia akan membantu sama-sama menaikkan lagi ranking MA Malaysia.